3 amalan tradisi yang amat-amat pelik di dunia. Nombor 3 paling pelik. Pertama, Monkey Buffet. Ini adalah jamuan besar-besaran yang disediakan khas untuk beribu-ribu monyet kera ekor panjang yang hidup bebas di bandar Lopburi, Thailand. Mereka melakukan ini kerana percaya monyet-monyet ini sebagai keturunan dewa monyet Hanuman dalam epik Hindu Ramayana. Kedua, La Tomatina. La Tomatina adalah festival tahunan perang tomato di satu bandar kecil Brno, Sepanyol. Ribuan peserta akan berkumpul untuk melontar tomato yang masak antara satu sama lain di jalan-jalan. Asal-usul festival ini dikatakan dari pergaduhan kecil dalam perarakan pada tahun 1945 yang kemudiannya menjadi tradisi. Ramai yang mengkritik festival ini sebagai pembaziran kepada makanan. Yang tak suka bazir makanan, sila hadirkan diri dan bagi tahu, insya-Allah saya tak suka bazir makanan. Terima kasih. Ketiga, perkahwinan buaya. Di San Pedro Huamelola, Mexico, setiap tahun datuk bandar mereka akan berkahwin dengan seekor buaya betina. Buaya itu akan memakai pakaian seperti pengantin perempuan. Ritual ini dikatakan bertujuan untuk membawa hasil tanaman dan lauk yang banyak.